favorite girl is here. Birthday Erika dah terlepas. Dah terlepas lah. Apa merajuk lah ni sekarang ni? Saya terlupa. Kalau lupa masih rasa Man. ingat. Macam Ferry je. Memang beli betul tu tadi. Sorry Erika, tapi akak dah belikan awak hadiah. Saya harap awak suka. Esok kita jumpa, okay? Okay guys, so welcome back to channel Aisyah Rudy. Your favorite girl is here. So malam ni Aisyah akan menyambut birthday Erika sebab kita orang dua tak datang birthday Erika hari tu. Dah lambat dah. Yeah. So kita orang anjakkan dalam 2 hari ke nak datang Betul. rumah sebab hari yang semalam tak sempat sebab ni lah Aiman Noah ada hal. Betul. Dan hari ni apa tu? Disebabkan Erika suka Boleh lokso, kena. so kita orang jadi lokso. Erika, the effort is real. Erika, the effort is real. So, ni hadiahnya. Alright, so sekarang ni masa untuk kita jumpa bapa Erika. Kita nak jumpa bapak dia pula. Sebab Erika dah tidur. Serius saya Erika dah Tak tidur? tahu. Ni hadiah Erika. Nah, kau pegang. Okay. Serbu masuk rumah. Jom kita masuk rumah. Rasanya Aiman Noah dah masuk rumah. Dah naik atas dah tadi. Aiman dah masuk rumah. Dah rumah dia. Dia dah naik atas. Lepas tu aku datang weh. Ha? Dia banyak lagi hadiah weh. Hah? Mana banyak hadiah dia? Oh, Aiman diorang tak buka tak buat konten lagi. Assalamualaikum. Nanti kantoi lah kalau Banyaknya lokso. mana lakso. Uish. Assalamualaikum. Uish. Tak ada orang weh. Rumah ni kita punya weh. Bapak lah lawa duk akuarium Weh, dia. ada lokso. Tak elok lah buat rumah. Macam rumah sendiri. Gila lah. Aiman, Ni ikan yang kita buat tu kan? Yang dekat Petrosan. Aiman, rindu ke? Nak recreate ke? Aiman dah Tak nak lah, tak nak recreate lah konten tu tak naik. Aiman dah macam pakai hijab dah weh. Okay, so sekarang kita tak tahu nak surprisekan siapa sebab tak ada siapa kat bawah. Kalau kita buka tunjuk hadiah ni sekarang, nanti dalam konten Aiman Noah. Tak lah, maksudnya Aiman Noah tak tunjuk kita punya hadiah lah. Dia orang pun dah tahu aku beli apa, kita beli apa. Weh, banyaknya akuarium dia. Lawa-lawa pula tu. Lokso bercakap macam mana? Dia cakap macam tu. Kita boleh tengah tunggu Erika. Rasanya Aiman Noah tengah pergi panggil. Ini bukan Erika. Itu bapak Ini Erika. bapa Erika. Mana Erika? Kita nak buat surprise untuk dia. Oh, Erika baru bangun. tak apalah, kita buat surprise dekat bapak dia je. Happy birthday to you. To you. Happy birthday to Aiman Noah. Happy birthday to you. Birthday untuk tahun kedua. Oh, dia turun nanti. So, kita tengah tunggu Erika guys. Dia bapak lah. First time datang rumah Aiman Noah. Itu tu. Alamak, tengok. Banyak gila ya hadiah. Banyak. Aku takut kau punya hadiah ni Man dah ada orang beli juga. Tak apa. Tak apa. Salah tu. Nampak tu. Benda sama. Tapi ni lain sikit ah. Ni sempena birthday. Oh. Jangan cerita kat Aiman Noah, jangan cerita kat Aiman Noah. Duduk sekejap. Wah, thank you. Thank you brother. Siapa tu? Oh my god. Aiman. Ha. Your patung is kalah. Besar weh. That's so big. Aku rasa macam aku tercabar. Waalaikumsalam. Ya Allah Aiman, kita datang pada waktu yang salah ni. Betul tu. Tu dah Syah, orang dah cakap jangan datang rumah orang. Maghrib pula tu kau datang. Kan kau perlu teruja kita orang buat konten ni sebab sebelum ni kalau kita orang jaga budak, kita orang jaga benda tak hidup. So dia dengan muncik. Betul. Kali ni kita orang akan berinteraksi dengan budak real. Orang hidup lah. Oh, budak hidup. Iaitu Erika. Okay, kita sekarang kita kena fikir persembahan apa kita nak tunjuk kat Erika. Sembahan. Kenapa kita tak beritahu awal? Nak kena buat persembahan pula. Ya, kita kena gembirakan Erika. Erika dia memilih orang sikit. Lagi-lagi orang macam kau, dia takut sikit dengan orang macam Mana ada, aku dah pernah main dengan Erika lah. Ya, Erika suka ke?
Erika suka. Erika macam tak berapa suka aku. Hari ni korang datang memang tepat. Kenapa? Sebab dia bawa bangun tidur. So dia mudi. Oh, iya ke? Mudi? Alamak. Alamak, kalau mudi lagilah ni. Kongsi mic Mudi dengan lagi lah kongsi ni. mic dengan Aiman. Aiman kongsi mic dengan Aiman. Man. Ada dua Aiman. Ada dua Aiman ni. Aiman orang cakap apa Erika tengah mudi, so ini challenge kita orang Yes. menghadapi Erika yang mudi. Ya, hari tu kan tak datang. Yang ni memang betul-betul Ya, lupa. Man bagi tahu. Hari Family tu datang. Family datang. So, okay, tak ada masalah. Cuba tanya Aisyah. Cuma okay. Sebelum Aiman tanya Aisyah, Aiman nak cakap dekat Aiman pergi office. Aiman jemput secara depan-depan lah, face to face lah. And orang pertama Aisyah. Yeah. Sebab Aiman Saya ingat tak Aiman airdrop kan? Ah. Kad invitation tu dekat Aisyah untuk Ah, pass lah. semua. Ingat tak? Ya ingat. Okay. Aisyah pas dah. Okay. So kenapa Aisyah tak datang? Tadi ayat Aiman orang. Ingat ke korang ada event? Ya, Memang- itu je lah. memang ada event. Sebab Memang ada event. Aiman dapat tahu banyak juga event. So apalah Aisyah busy dengan dia punya event. Kan? Sekali dengan Rina, apalah. Faham? Satu malam tu, Aha. dah pukul berapa tu, Ada. Aisyah call, bobong tidur. Man, kau pergi tak event ni? Event Aiman Noah birthday. Aku bobong tidur, baru terlajak. Ya, baru bangun tidur tu. Masa tengah-tengah makan, masa teringat, hari jadi Erika. Masalahnya masa memang nak datang. Sebab dah buat konten, apa tu, nak pilih hadiah untuk Erika. Okey. Masa saya lupa. Dah pukul 7.50 waktu tu. Dia So Rina cakap, Aisyah, jom je lah kita pergi. Rasa serba salah lah. Tengok tu memang dah lewat. Kalau sampai pun dah nak habis majlis segala macam. Yelah, sebab kat Raja kan. So, saya pun tak pergi. Sorry Erika, Aiman. Terasa Kak Aiman? Ferry. Tak ada. Masalahnya muka Aiman tadi macam tak dapat nak capture, tak sempat nak capture. Okey lah, korang sekurang-kurangnya tak dapat nak adik. Ada alasan. Yang senyap terus ni salah. Ada juga yang sedap terus. Ada. Dua tiga Hilang kali dari gak, radar. Dua tiga kali gak Abang jemput dekat depan-depan tu. Rupanya datang. Ada macam kanda dia dah bagi tahu dah. Dia memang kat Biong. Dekat Biong. Mana yang lain? Mana yang lain? Sebab yang datang New Jen, Mirashed. Oh, bila share. Sofi tak datang? Tak ada. Aslah pun tak datang. Irfan Heri datang kan? Tak ada. Tak beritahu? Tak ada. Tak ada. Tengok, baru New Gen dah naik kepala. Noah bagi sikit warning. Aduh, apa pun nak jadi ni? Kata family tau. Kata family, mana korang semua? Sekurang-kurangnya update lah, tak boleh datang. Wish sikit macam saya dalam grup kan. Bertanggungjawab. Tu event last lah. Kenapa nak? Kenapa event last? Mungkin nanti kita akan buat dekat Kelantan je lah. Aksi weh. Terasa weh. Terasa dalam weh. Buat jauh terus. Jangan Noah. Tak ada lah, bukan. Sebab kan kedua-dua family man kan Kelantan. So dah 2 tahun dah dia orang naik ke sini. Sini musim banjir. So esok ni macam parents man nak balik naik flight apa semua. Tak tahu lah, takut lepas ke tak. Kita tahun ni last kat sini. Tahun depan Kebetulan pula. Tidur pula. Hidup. Tak sengaja lah. Lambatnya. Kau siap lah. nak kena perform ni. Siapa yang buat persembahan ni? Erika ni rasanya ni. Kau layan dia tak ada mood. Aku dah tengok ada konten Karina hari tu waktu dia tak ada mood. Baru nak tanya. Pakai ni. Memang betul-betul persembahan nak buat kan? Tak, Aisyah, ni untuk Aisyah menghiburkan buat dia. nak hiburkan dia. Saya suka lokso juga. Alang-alang tu. Ya ke? Ni memang ada dalam kereta. So saya pakai je lah. Tapi dia lebih kepada suka nak sapiau. Tengok kau yang nak sebut-sebut. Aku tak sebut pun Hai Aiman, dia takut lah tengok lokso macam ni. Tak. Dia tengah blend je. Kan Budi. Tidur. Wah, lokso lah. Komennya dia. Surprise. Dia macam lokso dari dark web. Angkal ke? Lokso itu. Tengok dia pilih siapa kau ke aku. Nak mana? Nak Pakai dulu lokso. Takut je. Okay, which one? Which one you want? This one or this one? Tak lokso ni bukan? Ni bukan lokso. Which one? Hai. Dia takut Aiman. Dia tak pernah buat orang yang cerita ni. Yelah memang lah. Hari tu jumpa waktu ni. Birthday Ayla itu. Nak pakai? Nak.
kenal lah ke. Kenal je? Kenal lah. Benda lain sikit je dah tumbang semua. Ini kenal tak ni? Aunty Rina kenal tak? Ingat tak Aunty Rina? Ni adik dia. Sama kan? Bulat-bulat. Ni. Bulat sana tadi. Kita kena ambil hati dia. Erika. Dia bukan dia mengajuk. Tambah lagi dia. Hmm. Tambah lagi dia ni berbangun. Oh, memang double triple lah. Dia merajuk kenapa? Korang tak datang. Biasa So kita tak datang. apa dia? So kita tak datang sekarang. Oh ya. Sorry lah Erika. Katanya dia macam rasa aunty dengan uncle ni tak ada kopi ya. Ni ada lokso banyak. Wah. Tu lokso. Nah, pakai kat kepala. Akak ada beli hadiah untuk Erika. Ni kita unboxing nak. Erika nak hadiah. You want? She don't want. Dia tak nak. Kena ambil hati dia. Macam mana nak ambil hati dia? Oh, smile cepat. Aiman. Saya dia satu je sampai cakap pula. Takut lah kalau kena. Tak ada bangun memang masalah sikit. Duduk sini nak. Sini Erika. Okay, we sit here. Takut lah. Okay, we sit here first. Okay. Okay, we sit here first. Wah, kakak ada air. Look. Kakak ada air lah. You want air? No. Okay. Okay. Okay, lepas tu saya nak apa? Erika. Jadi kita duduk sini lah nak. Sit here. Apalah aunty ni pun. Yang ni tak payahlah tunjuk. Macam nak balik je. Tak ada lah. You sit here. Nak tak Erika? Sorry akak tak datang birthday awak. Abang Aiman ni. Hai. Dah ingat kakak? Okay, saya tak apa. Cakap kan. Tak apa, it's okay. Macam mana? Kalau cakap. Tak bergerak. Okay, kita bagi hadiah lah kat Erika. Okay, look. Okay. Hadiah Aiman. Hadiah Uncle Aiman. Hadiah Uncle Aiman. Ini hadiah daripada Uncle Aiman. Okay, look. 1, 2, tutup mata. Terima kasih Ai. 1, 2, 3. Erika. Nah, You Erika like punya. it? Nah. Nah, abang beli untuk Erika. Mana berkilat-kilat? Wow, cantiknya. Dia nak. Pinky. Nah, Macam mana kau nak bagi? Erika suka kan lokso? Tapi yang ni ada birthday punya topi. Erika kan birthday comel tak? kan? Nah, Erika pegang. Dia nak. Memang dia nak. Dia nak. Lokso duduk sini boleh? Lokso duduk sini. Boleh lokso Rasa duduk sini. teman Erika. Lokso duduk sini boleh? Susah lah perempuan ni. Dia tengok, dia memang ni, dia tak boleh tengok patut lokso ni. Dia suka. Oh, dia tak boleh. Mata dia berkilat-kilat dah. Tengok, dia tengok kan. Tengok, wah cantik lah. You see? Wah, lokso. Wah, cantik ni. Oh, dia nak. Smile. Dia marah-marah. Nampak dia nak. Okay. Erika tapi yang ni you kena sit dengan aunty. Okay. Tu si aunty. Can. Tu si aunty. Takut lah garang. Susah sangat. Itu je. Kena mama dia pakai kan? Mama ke mami? Mami. Mana boleh challenge ni untuk kita. Kau suruh Kak Ferry memang lah Kak Ferry boleh buat. Boleh lah. Ni sesi pakaikan memujuk birthday girl. Kau lah tak datang hari jadi dia. Aku pula, kau lah tidur. Erika, so beautiful. Ada Okay. baju. Satu ada dress. Satu tak Erika pakai tak dress macam ni. Mesti dia ada t-shirt dalam. Wow. Erika, you want to try it? Muat tak? Tak tahu lah, aku beli 2 tahun. Ni sweatshirt. Kau macam besar sangat. Cantik kau macam ni. Oh my god, so garang. I'm scared. Oi, jangan. Takut lah. Erika. Hai, apa ni? Dia ni lawa. Ni lawa. Aku rasa dengan lelaki dia lembut sikit kot. Nah, Erika. Okay, lelaki lembut sikit. Sebenarnya memang lah. Oh, dengan lelaki dia lembut sikit. Dia, okay. So, saya ingat kau hari tu Kanda yang puji. Dulu baru Rina boleh datang dekat. Dia okey dengan Anda, baru dia akan okey dengan Rina. Dia ni kunci dia kena macam papa dia. Dia kena lebih. Dia kena memberi lebih. Emang kau Iman? Macam mana ni? Kalau kau percaya baru aku boleh. Erika.
Kalau strangers tu, lelaki strangers tu boleh? Dia lagi okey untuk perempuan. Okey lah. Kena hard gila. Kena hard Itu memang lama gila lah. Dia nak okey dengan Hana. Tapi bila okey dengan Hana, automatically okey lah Dengan orang lain. Dengan Rina. Dengan orang lain memang nanti dulu cakap. Jom Rika, kita tukar baju, jom. Macam mana tunjuk effort ni? Macam mana lagi? Alah, takkan nak reti pujuk perempuan. Aku tak reti. Ya lah tu. Kau baru buat konten kat atas kan? Cepat. Cepat lah, Mak. Aku tengok dia pakai baju ni. Jom Rika, jom. Okay. Yang ni lawa tau. Macam ni. Jom Rika, jom. Apa yang Jom. Digi. Allah. Kau haram betul lah. Rika nak apa? Ha. kan ada bal lah. Wah, ada bal. Nah. Tak nak? Main ni dia. Catch. Nah, sambut. Sini. Sini Erika, macam ni. Sini. Erika macam ni ya. Melembutkan hati ya. Susah tu ni. Dia memang susah. Okay. Nah, Erika pakai. Okay, ya. Dia dah okey dah. Dia Dah menerima dah. Dia sentuh dia. Dia dah start sentuh korang, Dah macam buat dokumentari. Sekarang dia dah suka. Nah, Erika. Dia sebenarnya kalau tak kenal Erika kan, dia tak boleh ditegur. Dia tak boleh kena tegur. Oh, faham? Dia kena dia Dia yang buat sendiri. Dia tak apa. Cuba tunjuk macam. Gitu. Ada tiga. Oh my god, akak pun tak pernah kena pakai. Oh, nak. Oh, nak. Alamak. Apa? Tak apa, uncle ni pakai. Uncle ni Aiman juga. Ni Uncle Aiman, itu Papa Aiman. Papa Aiman. Oh. Reaction dia comel je. Comel je. Ini apa? Nama dia apa? Ini apa? Macam mana bunyi dia? Macam mana bunyi dia, Erika? Okey, dia dah baik sikit dah. Erika. Okey. Jangan physical touch, jangan lagi. Physical touch tu jangan lagi. Kalau boleh macam tu. Tegur je, cakap je dulu. Kita kena beli hadiah yang ada suara. Aku rasa. Aku buat suara lokso. Erika, you want wear this? Yes? No, not yet. Okay. Tukar live pula. Erika, look at this. Gorgeous. Alah, kau kenapa? Aku tak boleh cakap bahasa Inggeris. Tak boleh cakap bahasa Inggeris, tak faham nanti. Boleh. Erika. Gimana? Maksudnya kita tak boleh lagi. Bagi tips please. Masa kita ikut tips tak jadi juga. Ambil. Tengok dia kangkang. This? Okay. Erika wants this lah, Uncle. Oh, macam tu. Erika nak. Nah. Sebelum sendiri. Tiba-tiba jadi independen. Maksudnya hari tu kita tinggalkan dia dekat sini je berdua kan. Oh. Dia masak. Itu baru kita jadi. ni. So dia nangis ke apa ke dia dekat sini je. So itu yang lagi macam dia orang pujuk sampai okey. Faham tak? Faham? Kita tinggalkan dan tu. Ayo. So berani ke? Berani. Boleh. Aku yang berapun. Banyak kita apa gila. Buka phone. Buka YouTube. Oh, okey. Bagi dia Dynaroma. Cuba bagi tengok. Cuba bagi dia tengok. Ke mana dia ni? Ke mana ni? Diana and Roma. Sisi ambil hati melalui telefon. Baju. Erika, akak ada belikan baju. Sini, meh, Uncle nak air. Naik. Allah, nak air. Share lah dengan Uncle. Nah, Uncle ada ni. Diana and Roma. Sini. Ha? Please. Erika, please.
Oh, dah ni Erika, ada share adik lah. Lotso. You want to play? Tak apa-apa. Tak apa-apa. Main jom. Pergi kat papa jom. Jom pergi kat papa. Jom Erika, abang bawa pergi kat papa. Sini. Oh lo. Nah, ni Lotso Erika. Okey jom. Jom. Oh lo. Oh lo. Ada. Nah, bagi kat mami. Mami nak ni tadi. Nah, yang ni abang pegang kan. Tu. Dia kan tak tu. Tak tu. Jom. Ini ke effort Yang ni. Lotso. aku rasa aku fikir so saya dia tak mati. Erika, look. Ini kawan pakai baju. Erika, look. Tengok akak pakai baju Lotso. Erika. Wow. Baju lah. Baju betul. Erika. Wow. Jom. Erika sombong betul. Dia nak jeling. Sudah. Ya. Wow, nak air lagi. Ada sekali Nak air. Nak ni. Okey, jom. Go. Papa nak air satu lagi. Pergi ambil kan, sekejap. Ya Allah, aku dah siap pakai dekat Lotso ni. Dia takutlah tengok. Wah, siapa Lotso pakai baju Ya. Sampai Lotso ni pakai baju guys. Tisu. Nah. Abang beli jauh ni. Lotso ni sampai pakai baju orang. Dia punya Struggle. kita nampaklah effort dia tu. Sayang. Hello Erika. Erika, this is not the time. Alamak, papa dia pula dia nak. Jadi kan apa? Nak papa. What you want? Oh, What? atas dia betul. Makan dia. Dia sebenarnya mami tak bagi sangat tapi cuba lah yang ni. Demi konten ni. Demi konten, jangan konten orang boleh lah. Cuba. Dia suka tu. Kalau dia tolak yang tu nak lawa. Dia suka bila. Okay. Nanti wait. Cakap apa? Say what? Sayang once please. Okay, apa dulu? Buka dulu. Can you sit with me? Sit with me, please. You want this? Erika. Nah. Buka baju. Nak. Yay! Good job! Macam ni. Nah. Kita makan sama-sama nak? Makan sama-sama. Nah. Tak lah. Habislah diet tu. Wow. Ni masuk jadi. Nah. Erika. Kau dah kena tengok reaction Erika. Erika. Kau dah tengok punya dia menyampah. Dia makan pusing belakang. Nah. Wow! Good job! Nom. Good job, Erika. Papa dengan mami buat. Kawan, hold this. Hold this. Yay! Foto. Ada tisu. You want this? You want try this? Baju? Okay. Bawa aja dah. Good. Wah, good job. Tangan. Cuci tangan. Sebelah sini aku tu. Kat sini. Oh, pandai. Good job. Hold her. Ha. Goto. Goto. Oh, Toto. Okey. Pandai. Dah tak kotor. Yay! You want drink? You want drink? Nak Erika. Ada Tunangan. susu. Tak nak? Ni tak nak? Nak minum. Uncle minum Ni ada bulu lah kat mulut Erika. Ada bulu. Oh, ada bulu. Kata. Bulu. Nah. Tak nak. Abang tak dia. Okey. Ni kata. Ciao. Kata nanti dulu. Mana boleh makan berselam air. Apa Abang Iman ni tak reti tu. Semua ada kat sini teman Erika. Mana boleh lah. Erika ni abang punya. Okey. No, sit here. Duduk balik. Dia nak Sit here. Okay.
Erika pun sip. Dan ni Uncle simpan Tangan dia kotor. Oh, nah. Okey lah, boleh lah. Boleh dah tu. Ada perubahan dah tu. Yeah. Tolong. Meh. Jangan tengok. Oh, nak lap juga. Weh, dia lap kan? Wah, I hope this like Erika ni. Okay Kira tak mampu lah buat Erika pakai baju sendiri. Kena minta tolong mama dia. Ni kak. Here. Alright, sit down here. Sit. Okay, good job. Blink. Okay, kuat. Okey dah tu. Ni? Aisyah dah berjaya dah tu. Aisyah berjaya dah. Here. Aisyah berjaya dah. Oh my god. Ni here. Sebab tu akak cakap kan, dia kena dia yang Oh, dia beria. orang. Dia kena dia yang beria. Ya, kita jadi patung je kat tepi, dia yang beria tak apa. Oh, faham. Sayang. Sayang? Sayang punya tu dia cakap. Cuba gantikan Erika tu dengan sayang. Panggil dia sayang. Panggil dia sayang. Sayang. You want wear this? You want? Oh. Nah, sayang. Lap mulut. Nah, tangan. Dia super bossy weh. Bossy. Orang bossy. Ya weh. Ya. Okay, You want this? You can. Oh, dia macam mafia. Okey, nak tisu lagi. Okey. Oh, lak. Okay. Oh, pemusik bagus. Okey, sebab tangan dia kotor cakap. Ini semua konten ni je. Orang hidup. Awak tak boleh. Oh. Why? Anak dah. Dirty. Okay. Dirty dah. Tangan. Okey, bagi uncle sapu tangan. Tangan. Kotor, dirty sayang. Okey, bagi uncle sapu tangan. Ih, dirty black. Biar dah. No. Okey, bagi mami okey? Dah. Dah enough okey? Thank you. Please sayang. Okay, one more only. and then. Okey dah. Sayang, you want wear this? Sayang punya ni, Lokso. Iya. Ni. Okay. Okey. Sit. Nah. No, lokso tak makan tu. Nyam pula. Okay. Satu lagi. Sewat sayang. Sewat. Wow. I mengajar tadi dia ikut. Wow. Dah. Lagi. Enough. Dia macam I like this uncle. Wow. Mana dah? Thank you. Ini penat menunggu awak makan je ni Erika. Sayang, pakai baju nak? Inilah ya. Klon Kanda dengan Rina itu macam ni lah dia. Kanda dengan Rina itu macam ni lah. Nak pecah tak? Syah dia nak dia kepunan nak tengok apa ni hadiah dia nak bagi ni. Pakai Erika pakai. Okay, jom kita tolong. Nah. Jom kita pergi tengok aeroplane nak? Okay, good lah. Okay, wear your shoes first. Good job. Okay. Wow. Kita nak pergi tengok ni. Kita nak pergi tengok aeroplane. Cepat sayang. Banyaknya aeroplane kat luar ni. Sayang. Princess. Jana princess. Cantiknya dia. Jana princess. Wow. Memang dia mami dia selalu ambil 2 tahun. Macam mana? Wow, pandainya. Wah. Cantiknya dia. Okey lah. Bila dah pakai cantik itu dia nak keluar lah. Betul juga. Dia nak keluar lah. Bunyi kau betul buang sikit Man. Tu bunyi lembu. Wow, aeroplane. Wow. Ini kerja gila ni kau. Sampai kena keluar rumah. Wow. Aeroplane tak ada lagi. Okey. Dia dah. Aku pula teruja di aeroplane. Wow. Aeroplane. Aeroplane. Sini, Erika. Buat pretty. Wow, you're so pretty. You're so pretty lah. Jana princess. The princess.
princess. Erika sangat nasional. Kenapa? Okay, dah lah Erika. Kak dah tengok awak pakai baju dah. Dah happy dah. Happy dah. Trust me, nanti jumpa next. Dia dah okey. Dia dah selesai. Dia dah cam dah. Dia akan Dah cam dah. okey. Next dia akan okey. So korang kena datang lagi untuk kita akan buat masak-masak ke. Boleh. Kau tengok. Geram masih kecil. So pretty. Thank you. Macam mana? Pergi. Hello, so nak pergi jalan-jalan. Itu sajalah konten bersama dengan Kak Ferry, Kak Emmanuel dan juga Erika. Terima kasih Kak lain kita orang. Sampai sanggup bagi makan jajan ni. Salah rasa. Bangun. Okay. Happy birthday to Erika. Sorry sebab tak datang birthday sebab saya terlupa. Sebab saya ada ada hal sikit dia. Yalah, terbalik ada. Kita lah kan? Kita lah. Semoga kita orang boleh berjumpa lagi Erika di lain waktu. Mungkin waktu tu dia sayang kita orang sikit kan Erika. Thank you juga kepada Eka dan Aiman sebab walaupun tak ada, dia orang ingat. Dia datang untuk mata-mata nak surprise kan, nak bagi ini. Lepas tu nak layan kerenah dia. Yang tu lagi bermakna weh. Lagi bermakna. Sebab effort tu memang kita tahu susah. Kita tak sangka sesusah ni. Kita tahu benda tu susah sangat. So kalau ada orang datang nak willing untuk buat benda tu memang sabar. Demi Erika sanggup, demi Erika kita orang sanggup. Okey Erika, terima kasih. Maaf ada kata ada salah silap dalam konten ni. Sama, senggus. Semoga Emmanuel dan Kak Ferry sentiasa maju dalam kehidupan. Video boleh juga Amin. So jangan lupa support saya, support Aiman, support Emmanuel, Kak Ferry dan support semua team yang ada. Sehingga kita berjumpa di konten seterusnya. Siti. Bye bye. Hai Erika. Nak balik dulu. Salam Uncle. Bye bye. Kiss Uncle, kiss. Macam mana kiss? Boleh. Aku pula. Salam aunty. Salam. Okey, kiss. Dah okey je rupanya. Oh my god. Dah nak balik dah. Dah, bye-bye. Okay.